Dulu aku ada dengan kau dulu. Apa-apa aku backup kau. Okay, kau jalan. Jangan risau. Aku backup kau. Jalan je. Okey, aku ada belakang kau. Teruskan. Sorry Milo. Itu janji palsu. Apa-apa aku lari dulu. Macam itu gerbang weh. Macam mana kita jumpa dekat Bukit Gasing. Weh, mesti ada sesuatu dia nak bagi tahu. Guys, macam itu gerbang weh. Gerbang ni bukan atas dulu tadi. Ada dua. Maksudnya kita akan tempuh dulu nak tu gerbang. Betul. Ada dua. Ya Ustaz. Bukan tiga ke? Assalamualaikum. Tiga. Oh, yang belah atas. Batu tu pun ada juga. Satu. Tunjukkan kelibat kalian. Lampu memang stop. Persembahkan bunyi-bunyian. Maka wujudkanlah kau. Tak terang. Persembahkan diri kalian. Buka boy. Bismillahirrahmanirrahim. Jat. Wujudkan diri kalian dalam rupa apapun. Di dalam mimpiku. Bukan di sini. Wujudlah diri kalian walau rupa apapun di dalam mimpiku, tapi bukan di sini. Assalamualaikum. Okey, geng. Tak tahu ada sejarah tak dekat sini yang berkaitan tempuran bertinggal dekat sini. Sebab setiap tempat je mesti ada sejarah. Banyak ni sempang, geng. Sejarah pertama mungkin ada Angka kali kedua, geng, masuk. Sebelum ni Angka pernah masuk. Angka Mel Black 3 orang pernah masuk sini, geng. Hari ni adalah hari kedua. Kita kat Perak, geng, Bukit 300. Siapa? Perak. Oh, tahu ni pinggang. Yang tadi. Ini manjak bukit pula. Ini sakit lah. Assalamualaikum. Ya, bang. Tapi pelik bang, ada suara macam-macam pun. Tapi diorang kata tak ada pun belum ni. Satu sejarah Bukit 300 adalah Gangga Negara. Gangga Negara tu. Tak tahu. Dia Gangga Negara kerajaan yang besar. Uish. Oi. Rapat dulu. Rapat. Jangan takut. Kita ramai. Rapat je terus. Apa tu, boy? Apa tu? Apa ni, boy? Hello? Woi! Kepala! Woi! Apa ni, Ros? Woi! Dia pegang apa tu? Woi, kepala putus, woi! Woi! Kepala putus! Woi! Jangan tinggal! Woi! Ustaz, nangis dah. Di depan. Tunggu kau ke? Dia ni ke? Dia dekat. Oi, dia potong kelapa, oi. Dia potong kelapa, oi. Wih, boy. Patut dia balik tengok. Kau tahu tak dia sebut apa tu? Banzai. Memang saja pun. Tak boleh sebut, geng. Nanti kena B. Boleh tak? Wish. Banzai.
Kita orang semua menggigil dekat sini, geng. Kita duduk dekat sini, terpasak dekat sini, geng. Macam itu. Ada orang tadi sifat laluan ni kecil, geng. Angkat dah zoom tadi. Dah zoom dah. Nak tunjuk ke orang. Nak tunjuk apa ni? Tak ada ulat. Ulat apa masuk ni? Ulat apa ni? Hati-hati. Zancu apa tadi, geng? Zancu apa? Keliling siut. Zancu apa, weh? Zancu syuru. Hah? Zancu syuru. Geng, benar apa, weh? Zancu syuru. Apa benda? Geng, tak, geng? Apa maksud dia? Hah? Zancu syuru. Maksud dia, geng? Zancu syuru. Oi. Syuru. Zancu syuru. Benda. Zancu syuru tu apa? Hah? Jangan tanya. Apa benda maksud dia tu? Tak tahu. Geng, aku rasa aku termakan ulat ni. Kita kau, weh. Aku buka mulut tadi. Ulat-ulat terbang, geng. Apa maksud dia? Tak tahu. Diorang nak turun ke? Astagfirullahaladzim. Apa ni, geng? Dia nak potong rambut ke? Zancu syuru apa tu? Tak maksud. Dia kelaparan maksud dia. Maksud dia keluar. Dia kelaparan, ha? Bukan. Maksud dia keluar. Keluar? Keluar ke kelaparan ni? Keluar. Ni orang komen. Jangan main-main. Lapar. Dia suruh keluar. Boy, dia suruh keluar, boy. Maksud dia. Oh, dia patut ada orang komen ni. Zancu syuru, okey. Aduh, geng, saya tak tahu, guys. Saya nak ambil rambut. Kita keluar. Kita masuk je. Tak, geng, korang boleh tak cari translate? Maksud dia tadi apa, saya dah lupa dah. Apa tu? Apa tu, boy? Oi, ini macam kau tahu tak macam filem-filem tentera Jepun ni? Ya. Macam gitu lah suara dia. Suara-suara orang Jepun ni. Fushiro tu apa? Pancung kelapa. Hah? Ya Allah, tak disebut, geng. Kelapa. Sebab tu orang kata kelapa. Dia tak boleh terang-terang, geng. Dia suruh keluar. Kalau tak akan jadi mangsa. Ha? Macam mana? Dia suruh keluar. Teno Heka mangsa. Suara apa tu? Oi! Bunyi macam keliling, geng. Ni menatang apa pula ni, boy? Dah lain dah ni. Wish! Bos. Atas pokok. Buka buru. Sini. Mana? Sini. Wah. Allahumma salli ala Muhammad. Sini tadi. Kiri masuk. Kau okey tak ke? Okey. Kau kena minum ah.
Tak boleh biar kering. Nanti kau batuk kering. Bukan. Okey. Woi, ya Allah. Daud, kau dengar Daud. Kau dengar. Aku dengar. Woi. Woi. Ui, bunyi macam dekat sini, weh. Geng, korang dengar, geng. Ada suara tu dekat. Mana kau? Kebun. Woi. Aku melintas. Ada sesuatu melintas. Depan tu. Apa yang melintas, boy? Korang nampak tak, geng? Apa dia? Macam ada benda melintas tadi. Ada air tak? Bahaya ni, benda kering masuk mulut. Lagi kau, mari. Kau kena minum ke? Astagfirullahaladzim. Ada air tak? Gigi. Tak, aku termakan ulat. Ulat terbang. Jadi, kalau kau minum air ni, kau akan lebih bersemangat. Serius, boy. Tak serius, sumpah. Aku makan ulat terbang. Jadi aku macam tu kan, Uncle? Tak ada lah, Uncle. Minum je. Tak ada. Asam jawa lah. Ya Allah. Aku tak pernah minum benda tu. Aku saja nak perli orang tu. Kayak aku gitu. Kau dapat? Tak ada lagi asam jawa. Senjawa. Dah minum tu kira. Aku makan ulat ni. Ulat terbang. Ui. Syulah. Kau lah mulu ulat terbang, geng. Aku dengan mulut ni. Aku tak sempat nak buang. Aku tak tahu lah. Aku rasa macam telan. Assalamualaikum. Dah lah, boy dah bagi dah. Okey. Sama. Okay. Kemari kalian. Woi. Tak. Kentut. Yang kau terkejut kentut kau sendiri. Kenapa? Milo kau. Bukan. Cium do. Cium lah aku kaku do. Habis apa? Sorry. Kau betul banting kat aku ke? Bukan aku yang kentut ni. Sorry. Ulat tu keluar tadi. Kau tunggu dekat aku kau bagi. Memang aku yang buang lagi. Sorry. Masalahnya kau duduk macam ni kau tu. Waktu kau bantai aku. Sorry, Maru. Aku terbuang. Sorry. Aduh. Aku mengaku Milo. Aku yang buang tadi. Woi. Hati-hati Milo. Nasib boy tak kena aku Milo. Itulah pasal. Woi. Ya Allah, tunggu. Dah lah aku kena kentut. Ini pula kayu. Angkat suara lain. Okey. Ulat, ada ulat ni masuk. Sumpah geng. Angkat tak ketuk makan ulat terbang ni. Astagfirullah. Dah. Woi. Okey. Subhanallah. Bunyi apa tu? Subhanallah la ilaha illallah. Okey. Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Okey. Woi, Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Woi.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunyi apa ni, oi? Bunyi apa ni? Kau dengar bunyi? Oi, benar. Dengar. Jelas gila dengar. Mana lain? Ni. Oi, bunyi senjat ni. Tak nampak tak? Ni. Dengar. Jelas. Oi, Wih, ni bukan main-main, weh. Weh. Ni bukan main-main, weh. bunyi ni. Bunyi ni. Oi. Oi. Tak tahu aku, geng. Tadi nampak dia. Ini tak langkah. Anggap ini tak langkah. Dia potong kelapa, geng. Tak boleh mention penuh. Dia cakap bangzai, geng. Bangzai. Kalau kau mari, tunjukkan kelibatmu. Seperti tadi. Cabar diri kalian, muncul. Ramai, weh. Ya, datang. Ku cabar kau. Kemari kau. Kemari. Setakat bunyi-bunyi anak-anak kecil bisa berbunyi. Kau muncul di depanku. Muncul. Bunyi betul-betul di depan dan tapi tak ada kelibat langsung. Biar. Boy. Allahu Akbar. Oi. Allahu Akbar. Oi. Boy. Apa ada macam terseret, weh. Weh, macam ada auf di depan, weh. Ni ramai, weh. Boy. Ramai, boy. Fokus ke depan. Nampak tak macam ada bayang-bayang hitam? Oi. Tengok. Benda putih lalu. Ui, ni gelap kepala, weh. Okey. Ui, pisang lah kepala. Aku tak alihkan. Baik, kau kena. Ke depan terus. Boy. Depan terus. Boy, jangan maju, boy. Depan terus. Boy. Kau. Boy. Mana ni? Ada suara, weh. Dengar ni tu. Astaghfirullahaladzim. Jom. Wih. Mana datang? Mana pelik aku ni? Astagfirullahaladzim. Ni aku jangan masuk dalam, geng. Betul-betul pelik lah tempat ni. Serius. Bunyi tu dekat kita 5 kem, geng. Kau 5 kem kita orang. Kau berani sangat, bos, sampai ke depan dah. Kau datang sebabkan Bahaya, nak all out. Kita all out je lah. 5 kem, geng. 5 kem. Kalau betul-betul ada, okey, 5 kamera angle nampak dah semua. Tapi langsung tak ada kelibat, tapi suara tu keliling kita orang. Weh, mana kau? Alhamdulillah. Tengok sini, Wan. Apa dia?
Terang. Mana dia punya kelapa? Ya Allah, tak ada kepala. Dos, mana kelapa dia? Kelapa di mana, weh? Woi. Ya Allah. Kau jumpa mata macam tu. Kelapa di mana? Benda tu. Benda tu, Jom. Allah. Okay, kau rekod lagi. Aku dah zoom, Madu. Aku dah zoom. Oh, emosi. Milo, aku dah zoom, Milo. Tak sekarang ni. Emosi. Boy. Dah. Sekejap. Weh. Dah tengah sakit pinggang tu, weh. Relax. Apa ni? Sekejap. Milo, aku tak boleh brain weh. Jalan tu straight. Dia macam hilang macam tu, weh. Masalahnya ada punya kelapa tu kan ni? Itulah pasal kelapa ni. Benda tu. Weh, depan mata, weh. Sabarlah. Geng, bukan aku tak zoom, geng. Aku zoom. Lagi. Allah, ini kenapa tu? Kalau perempuan nangis aku boleh lagi. Ini lelaki ni nangis. Itulah pasal. Ini lelaki nangis ni, weh. Bukan main-main ni. Selalu dengar perempuan nangis ni. Weh. Woi, mana kau? Woi. Allahu Akbar. Macam kesakitan, weh. Macam kena sesa, ha? Geng, apa kat sini je, geng? Kau kenapa? Betul. Ni kat sini, kau nampak tak ada satu kepul? Sebenarnya dia dekat belakang. Geng, komen kat sini. Ni kau? Dekat belakang. Ha? Tengok. Sumpah dengan Allah, weh. Semua dekat depan. Sumpah dengan Allah. Milo, aku tak main Milo. Ha? Aku tak main Milo. Sekepul kat sini. Sekepul. Betul kau ni. Sumpah demi Allah. Aku tak main. Sekepul putih kat sini. Nampak ada komen. Wih. Ha? Benda apa, geng? Seketul putih. Aku sekejap tengok depan kamera. Bukan, sumpah demi Allah. Bukan tangan uncle. Dah betul-betul sop ni tu. Bukan kalau tangan uncle macam ni. Milo. Jangan Milo. Binatang. Kenapa Milo? Besar, weh. Milo. Milo. Teh ais. Kopi ais, Milo. Milo. Hei. Bong, tengok bong. Milo ais. Teh ais. Hei. Ni bukan main-main ni. Milo. Sesuatu kat depan Milo. Ada orang. Ada sesuatu. Bukan orang, Milo. Orang lah. Ni bukan orang, Milo. Orang ni aja. Bukan. Weh, bukan orang, Milo. Okey, bang. Milo. Orang. Mana ada orang? Ustaz, dia terpancing, Ustaz. Okey ke? Milo. Hoi. Tak ada orang. Ni slow ni. Tak ada suara, weh. Weh, Milo, kau nampak apa, weh? Tak ada orang, Milo. Ni jelmaan ni. Di mana apa duduk depan ni berdiri kat sini dia. Confirm, Milo. Bukan. Bang, keluar bang. Kalau orang dia dah lama jawab, Milo. Tak, memang orang. Dia dekat sini tadi. Dia berdiri kat sini. Ni, kat sini. Kat sini. Dia tengok kita kat sini.
Ni, kita ada pandu. Kita kat atas ni. Dia kat sini. Milo, kau tengok sini tak ada siapa Milo. Ke betul ke orang ke? Aku cakap betul ke? Hutan ni Milo. Kalau ada sekeliling kita ni kan. Milo. Ha? Apa benda tu? Woi, pocong Milo. Pocong. Tu. Tapi tu. Mana? Bang. Pocong. Mana? Tu. Wish. Apa tu? Asal lu? Bang. Hidup. Bang. Hidup. Hidup. Milo, tak ada orang Milo. Jom, pergi kat dalam sana boy. Jom Milo. Ada orang. Tak ada. Jangan buat kacau. Saya tak tahu ni. Saya nak pergi sini ke nak pergi depan. Pergi sini ke nak Milo. Astagfirullahaladzim. Milo. Hei. Bang. Hei, Milo. Hei. Apa ni? Ah. Milo. Orang mana satu ni dia? Milo dah pergi jauh tu. Hei, Milo. Hei, mana Milo? Milo. Jangan stop. Jangan sedih kalau kata suara Milo. Kau pergi mana weh? tak tahu Milo nak pergi mana. Milo ni. Kenapa? Milo ni. Dia cari siapa tau? Milo. Ada orang boy. Ha? Ada orang. Dia nak ikut orang tu. Jom. Tak apa, benda dekat pukul 5 dah. Dengar. Bang. Orang mana weh? Mau okey tak bang? Mana aku tahu aku dah suruh keliling. Tak ada apa pun. Weh, Milo. Jom lah weh. Tahu ada orang tu. Jom Milo. Tak. Boy, betul weh. Orang tu macam tangan tapi. Weh boy. Patah balik. Tenang weh. Tenang. Jom. Komando ke? Tak apa ni Milo. Tak tahu. Kita boleh repeat. Orang tu macam susah ni tu. Jom lah oi. Aku dah sakit tulang belakang ni. Jom. Tak apa. Kita keluar dulu Milo. Tak apa. Kita kalau nak repeat, kita repeat besok. Biar kita betul-betul prepare. Mental kita orang tu macam terseksa boy. Ya, kita dapat faham boy. Bukan orang Milo. Kita dapat perasaan dia. Serius, bukan orang. Perasaan sekarang ni bercampur aduk ni. Bercampur aduk guys. Kita pun sedih. Mungkin dia nak tunjuk apa yang bangsa kita pernah berlaku dekat situ. Boy. Jom. Jom, tergerak. Bukan Milo ni. Apa ni? Tak tahu. Milo. Susah ni. Cepat bilang kat dia.
Jangan sampai kau Tak Milo terpancing geng. Kita tak boleh salahkan dia. sampai kau jadi Milo. Dia nampak, dia nampak ni. Kau minum, Bukan minum. kita nampak. Air ni bikin kau akan bertambah semangat. Saya minum. Air ni bikin kau semangat. Itu boy dah cai yang ngam-ngam tu. Ya. Ngam-ngam cai dah cai tu. Woi. Tenang ni. Kau akan dapat balik semangat ni. Minum banyak-banyak. Bagi habis. Benar dah cai ngam. Sudah aku dulu. Aku cai main cun. Jangan risau. Orang pun belajar dengan aku cara-cara nak campur. Air bodoh tu dah tadi. Bukan geng. Tengok, dia senyum dah. Wui. Milo pegang boy. Tak pegang boy, aku dengar suara orang. Dengar ni. Ya boy. Woi, gerak tu, boy. Aku dengar suara dia boy. Sini. Boy. Minum. Tambah. Aduh, agresif pula dia. Menyesal aku bagi minum air. Betul. Ada suara. Takut ni ada terpancing geng. Suara ni. Daun macam ni Dos. Terus, aku dengar dia juga nak potong kelapa pakcik. Jom, Milo. Milo paling depan. Ayo, Milo. Jom. Apa ni weh? Wih, Dos, apa ni Dos? Masa aku mengembang tiba ni? Wih, suara. Hei, bangun. Tak kata, weh. Patutlah Milo jadi macam tu, geng. Boy. Ada suara, wih. Dia dekat pokok ni tadi, boy. Aku sebanyak di daun sini. Aku bagi tahu kau sekarang. Tak nyata. Tak nampak. Kalau kau nak, kita sambung besok. Boy, memang ada, boy. Ada suara, patut terpancing, boy. Tak dekat. Memang ada, geng. Kau nak cari hantu ke kau nak tumbuk dengan hantu? Kita keluar lah dulu, Milo. Tak apa, Milo. Ya, tak kau kuat lah. Kita sampai punya benda kau tumbuk tanah lah. Kau betul-betul tak normal. Kau angkat balik tu. Kau baca komen, Milo. Baca komen. Jadi kau dapat stabil sikit emosi kau. Baca komen, weh. Baca komen. Kau tunjuk tanah sekarang tu dengan view kau. Engkau ni kau rasa kau terlebih gula ni. Di depan weh. Orang kata dah minum Milo kosong, Milo kosong kau tak nak. Kau nak juga tambah gula. Aku nampak dia tadi buka dah kat situ dah. Jangan Milo, kena tungau nanti. Jalan. Jom. Aku tak akan tinggalkan kau satu orang. Okey? Macam mana kita masuk berlima, keluar berlima. Okey? Aku faham perasaan kau. Hei. Tak boleh. Relax. Siapa kau? Sungguh keliling. Siapa kau? Wih. Ustaz, buat penutupan dulu boleh? Wah. Buat penutup. Ustaz tutup Ustaz. Saya pun dengar macam-macam ni. Ini macam lain ni Ustaz. Boleh tak Ustaz? Ini aku menutup semua surat-surat yang telah aku buka. Aku menutup 44 pintu yang telah aku buka. Woi, macam dilarang woi. Wih. Dilarang Ustaz. Di tanah lepas ke? Ustaz, kita turun dulu Ustaz. Jom. Kita tutup kat tempat tadi. Milo. Sini boy. Jom Milo, jom. Sini Milo. Cepatlah Milo. Sini Milo. Sini, jom. Bagi parah ni Milo. Bangunlah Milo. Jom Milo.
Bawa Milo keluar. Milo. Kau tak payah layan. Lain kali kau jangan layan. Oi, Milo. Jom. Makin parah ni. Boy. Milo ni melayan dia. Jom. Jadi dia belah belakang boy. Bukan di sebelah kau ni. Kau bawa dia. Tunggu cak Milo. Hei, aku nampak boy bawa ni. Aku nampak boy bawa. Asal. Sekejap. Ha? Betul ke kau ni? Aku boy bawa tadi macam mana kau? Boy. Kau. Apa tadi? Korang dapat bertiga. Betul tak? Betul. Oi, ramai kat belakang oi. Kenapa boy? Milo, undur. Saya pegang ni. Oi. Muhammad Rasulullah. Oi, ramai macam berlari datang. Jom. Turun. Milo. Milo, kau jangan Milo. Jom. Macam ni. Banyak sangat ni. Turun. Jangan kita layan benda apa-apa yang ini dah. Turun. Memang ada ni dah besar Wih, kepala aku macam nak hitam. Milo, jangan Milo ni. Turun ke bawah. Dapat aku paling last. Tak apa, aku paling last. Jalan. Dapat aku paling last. Dapat aku paling last. Allah, macam semangat. Dia kamera begitu lah. Ni dia macam ni. Dia kamera begitu eh. Milo ni okey tak okey ni? Kenapa dia pegang cam macam tu eh? Dia begitu. Kau lihat sana dia macam apa? Tak tahu. Dia tengah lihat tu. Tak, Ustaz kena tutup kat luar ni Ustaz. Korang yang mana boleh. Kenapa?